hari ini kita akan belajar cara untuk membuat baja ikan atau fish amino acid. Okey. Seperti yang diketahui, baja ikan mempunyai kandungan NPK yang sangat tinggi untuk menyuburkan tanah dan juga untuk menyihatkan tanaman kita. Okey. Okey, so apa yang diperlukan untuk penyediaan baja ikan ini ialah, okey, kita perlukan ikan bandaraya, okey, kita perlukan molasses, okey, dan juga air. Okey, simple sahaja. So dia punya nisbah ialah 1 kg ikan bersamaan dengan 1 kg molasses. Alright, dan kita akan campurkan dengan 1 liter air pipe lah untuk mencairkan molasses tersebut. Alright, jom kita mulakan. Alright, so ini ikan bandaraya. So kita ambil anggaran untuk hari ini. Ikan bandaraya adalah sebanyak 15 kg. So kita akan menggunakan molasses dalam 15 kg molasses. Alright, so kita akan campurkan. Okay. Alright. Dan kita akan campurkan juga dengan sedikit air untuk mencairkan molasses tersebut. Okay. Dan seterusnya kita akan menggaulkan ikan bandaraya dengan larutan molasses yang telah dicairkan sedikit. So apabila ianya berlaku sebatian ini, mikroorganisma akan bertindak balas, di mana bakteria yang dihasilkan akan makan kandungan protein yang ada daripada ikan bandaraya ini. Alright, gaulkan dengan sebati. Dan ianya telah selesai dan kita boleh tutup dengan penutup selama 4 minggu, dan ianya juga boleh setiap hari atau 3 hari sekali untuk kita buka dan kita gaulkan Okey, dalam masa 4 minggu baja kita telah ready untuk digunakan.